Kalau ikut mentaliti Melayu ni, masa umur 25 pun dia penat. Dia kata penat kerja. Lepas tu dia dapatlah jawatan sikit. Dia kata penat fikir. Apa-apa dia duduk penat fikir sport rim kereta dia je. Penat fikir lampu kereta. Dia penat fikir bila nak bercuti. Bila umur 35, dia pun kerja kan. Penat besarkan anak. Tapi saya kata dia besar tambah anak je dia penat. Jadi letih ni saya anggap pada tuan-tuan dia common lah. Sebab tu saya tak pernah dengar orang cakap letihnya berduit, penatnya berjoli. Tak pernah kita dengar. Jadi saya jaranglah cuti. Tuan Haji Atif tak pernah penat. Letih itu pasti. Kerana ikut penat lah tuan-tuan. Saya tahun ni dah 59 kan. Saya maintain stamina melalui mental. Sebab yang letih selalunya mental. Dalam hidup mustahil lah tak penat. Jadi yang kita nak kena atur adalah bekerja dengan cara yang betul ketika kita penat. Hidup mustahil tak letih. Tapi bekerja dengan cara yang betul ketika kita letih. Tentang letih yang saya beritahu tuan-tuan. Seronoklah cerita pasal letih ni. Di antara tubuh yang letih dan tubuh yang malas, jarak dia tu susah nak dipisahkan. Tubuh yang letih ni tak kepala dia tidur. Tubuh yang malas ni tuan-tuan, dia demand macam-macam. Dia nak berehat lah, nak berjalan lah, nak lebih oksigen lah, nak tengok panorama cantik lah. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati kerana malas selalu bersembunyi di balik letih. Kan salah satu camouflage ataupun shadow plate malas ni adalah bersembunyi di balik letih. Dan letih ni tuan-tuan, dia pandai. Dia bersembunyi di balik give up. Dia cuba 2 kali tapi dia terasa percubaan tu dah banyak lah. Aku cuba melakukannya kan. Akhirnya dia kata kerana cuba 2 kali, dia malas nak mengaku give up. Dia kata dia diletihkan oleh dia cuba. Sebab tu saya beritahu dekat tuan-tuan, macam mana saya cakap, nanti orang kata body shaming pula. Orang banyak berehat, banyak berisi kot. Digemukkan oleh rehat. Tapi jaranglah saya tengok orang kurus dikuruskan oleh penat bekerja. Saya bergurau je lah. Tapi kalau tengok tu jaranglah orang tu kata dikuruskan oleh letih. Tapi banyak digemukkan oleh rehat je. Saya fikir itu paling betul lah. Sebab tu kadang-kadang banyak berehat, dia kata kerja dia berat, sebab tu badan dia naik. Sebenarnya banyak rehat lah kot. Saya bagi tahu kata daripada dulu orang tak nak jadi ZRA ni sebab dia kerja 7 hari, dia live 5 hari, dia kena tidur lebih kurang dalam 5 jam sehari lah. Dia kena habis analisis berita apa semua. Sebab proses dia tu bukan ZRA. Proses dia adalah saya dah tunjuk detailing untuk bekerja sampai ke level ni. Jadi isu dia, kita selalu kata dia tak apalah ada ZRA, tak apa pasal hang buku pun tak mau baca. Lepas tu live pasal letih, lepas tu nak mancing, lepas tu bini cemburu, lepas tu hang pun pasal handsome, takut wanita-wanita yang menonton terpecah ovari tengok muka hang yang handsome. Jadi kita ada sentiasa mencipta alasan bahawa kejayaan tu sebenarnya complicated untuk kita dan suitable untuk orang lain. Jadi reason tentang kejayaan dan ketidakkejayaan ni, dia adalah benda yang sangat rumit apabila kita bercakap. Saya beritahu tuan-tuan, tuan-tuan pernah fikir tak, kata saya ni sekarang kerana bukanlah hebat sangat, kerana Khairul Amin tak jalankan sambal kuah rojak dia, dan yang kedua kerana Alif Syukri berehat sekejap. Bulan November kami duduk nombor yang ke-8. Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan, buku orang selalu sebut kata sebagai belum tentulah boleh jual. Tuan-tuan mungkin tak pernah terfikir bahawa perniagaan buku boleh menjadi top 10 sebagai kedai paling laris di TikTok. Okey, tak pernah tuan-tuan ingat buku susah jual. Tak apa, tapi kami jual buku disenaraikan kedai yang keempat paling aktif di TikTok bagi bulan Disember. Saya tunjuk kata, saya harap tuan kedai yang lain tu tak marah lah. Tuan-tuan tengok, satu adalah Anggun. Anggun ni adalah pengeluaran alat makeup. Yang kedua adalah Pak Mat Western. Yang ketiga ni kedai Sunset, dia jual fashion. Yang keempat ZRA Stream. Berarti orang tak mungkin terfikir kata perniagaan buku ni adalah relevan. Yalah, nanti orang katalah yang jual tu ZRA. Nanti tuan-tuan tanya pula yang jual tu Pak Mat Western. Dalam dunia kita akan sentiasa mengatakan ada asbab kita tak boleh buat dan orang lain boleh buat. Kalau lah saya rugi, tuan-tuan akan kata je pasal yang jual ZRA dia selalu kelahi dengan orang. Kalau lah Pak Mat Western pula berniaga tak laku, sebab Una dah lama sangat. Jadi kita ada sentiasa mencipta alasan bahawa kejayaan tu sebenarnya complicated untuk kita dan suitable untuk orang lain. Saya jumpa banyak orang tuan-tuan, bukan tuan-tuannya, kawan-kawan saya kata buat kan. Dia kata Mas Zainal je pandai cakap. Saya pernah tengok dia pandai cakap masa mengumpat orang. Kalau tentang Anwar Ibrahim tak betul tuan-tuan, saya terdiam di meja kopi. Kerajaan ini kena tukar. Kita kena dah lama dah kena tipu dengan dia pasal kutuk Anwar Ibrahim. Lepas tu suruh dia kutuk PAS. Dia kutuk sampai subuh tuan-tuan. Kita pun dengar macam ya Allah. Bab niaga dia tak jalan kau. Lepas tu dia kata pasal apa tak boleh jual barang bandar. Aku tak macam kau nah. Kau boleh lah pandai cakap. Main pula seorang ni. Tak apalah gini-gini live semua orang tengok apa semua. Aku tak boleh cakap macam hang. Bila suruh cerita tentang perniagaan dia sendiri, dia aku tak macam kau. Aku bukan ZRA, kau boleh lah. Bila kita kata tentang kerja kan, aku tak macam kau. Kau banyak exposure. Aku tak macam kau boleh lah. Tapi bab politik tuan-tuan, dialah yang terwalaun, termadanon, apa saya pun tak tahu. Orang Melayu apabila ke atas benda yang dia memerlukan disiplin, dia yang paling tak berbakat. Dialah yang paling macam tu. Bila sampai satu benda yang memerlukan usaha, dialah kekurangan segala benda. Dialah yang paling zuhud. Tapi saya duk tengok kat kedai kopi, dia duk kutuk tu, dia duk kutuk ni segala negara dasar dia. Sampai lah saya takut nak pergi kedai kopi adalah melihat calon politik yang tak bertanding ni. Ahli politik bertanding, dia bercakap di parlimen, saya tahu dah dia terpaksa bercakap lah sebab dia nak jadi ahli parlimen. Yang tak menjadi ahli parlimen ni, saya heran betul lah pasal apa dia tak ambil dia bertanding. Dia tahu banyak benda. Mana tahu, aku aja tahu.
Tak, saya cerita tadi janganlah pasal contoh tu. Saya cerita pasal bila kita bekerja. Bila sampai peringkat disiplin kita je tak boleh. Saya ingat komen lah. Katalah tuan-tuan tak mau buat benda tu. Kita cerita buruk orang, kita cerita buruk kita senang. Bila satu benda tu kita tak mau buat kerana kita malas. Jarang tuan-tuan kita tak nak buat kerana kita rasa takut kalah. Jarang. Manusia akan dibantu oleh ego dia kalau dia rasa dia takut kalah. Dan jarang kita nak buat kerana kita takut silap. Kerana manusia ni biasanya kalau dia dah sampai ke peringkat buat, jaranglah dia merendahkan fikiran dia sendiri. Dia mesti buat. Selamat Asrin pun buat tuan-tuan. Benda yang dia tak tahu tu pun sampai. Jauh tak apa, janji dia sampai. Biasanya kita tak mau buat kerana kita malas. Bila kita malas tuan-tuan, kita akan jumpa banyak alasan. Benda ni complicated lah, market dia tak steady lah, market dia dah pack lah, market dia tak apalah. Kita sendiri selalu rasa macam tu. Ya, sebenarnya asas daripada semua tu kalau kita rujuk, kita malas lah nak buat. Sebab dia memerlukan kerja kuat. Kalau kita buat benda tu menumpukan, kita kena kerja sampai kita kena buka kedai tu 14 jam baru profitable. Kalau kita buka kedai makan lah, kita kena mula pagi. Satu, kita bekerja waktu high demand pagi. Tengah hari low demand, kita dah kena rehat. Lepas tu peak demand datang after midnight. Kita tak nak lah benda tu. Kerana benda tu memerlukan disiplin dan benda tu memerlukan kerja kuat. Tapi kita takkan cerita ke orang kita malas. Kita kata payah area tu. Siang parking tak ada. Bila demand tinggi kita cerita parking tak ada. Nampak je orang ramai tapi susah, jam. Orang nak parking payah. Malam kan kita kata secure untuk bisnes di mana 40% kita boleh jual kepada pelanggan walk-in, 60% dapur kita jalan untuk Grab. Kita kata pula malam bahaya situ, dah nak bayar gaji orang apa semua lagi. So mostly saya tengok kan semua benda yang dalam cara orang Melayu berfikir. Kenapa? Kerana risiko adalah benda yang selalu kan dijadikan alasan selamat untuk menutup malas. Risiko adalah benda yang paling selamat untuk menutup malas. Jadi kita ceritalah semua risiko yang kita analis hinggalah terlihat munasabah yang kita tak buat kerja tu. Tapi sebenarnya kemunasabahan tu adalah kita cipta bersungguh-sungguh untuk menutup malas. Kita tak kompeten, kurang daya saing. Sebab tak ada lagi dah pekerjaan sekarang ni yang berjaya kerana orang cerdik. Tak banyak tuan-tuan, kecuali tuan-tuan adalah saintis lah. Sebab tu dalam dunia ni tuan-tuan, saintis boleh dihitung dengan jari. Orang seperti Edward Newton, orang seperti Albert Einstein boleh kira dengan jari. Common adalah orang disiplin. Cuma dia nampak daripada cerita dia bijak lah. Dia ni bijak berniaga. Tak tahu dia punya bijak. Tapi orang bijak ni tuan-tuan, dia kerja 14 jam, 16 jam pada tahun-tahun pertama dia berniaga. Lepas tu stable sikit dia kerja 12 jam. Stable lagi dia kerja 10 jam, 12 jam tapi 6 days a week. Stable betul-betul je baru dia kerja 5 hari. 2 hari dia buat analisis bisnes. Dia tak pergi kerja dah tapi dia still jumpa orang mix around dan pergi mana-mana kursus atau lihat potensi baru tentang perniagaan. Kalau dia pergi bercuti pun cuti berniaga. Dia berniaga, dia pergi tengok Vietnam. Vietnam berniaga macam mana? Dia cuti tengok Japan. Japan set up high-end restoran macam mana? Dia akan pergi dengan semua benda. Di atas rehat itu adalah mencari potensi, di atas kerja itu adalah mencari rezeki. Jadi saya bagi tahu dekat tuan-tuan kata akhirnya tidak kompeten kita. Ini adalah kerana kita tak nak struggle dengan challenge. Dan semua orang berjaya, kita pandai buat analisis. Orang ni berjaya sebab tu, orang ni berjaya sebab ni, orang ni berjaya macam tu. Sebab tu kadang-kadang orang berjaya tu terkejut kerana cara orang review kejayaan dia. Kata satu puisi kawan saya, dia kata hinggalah mereka lebih mengenal orang lain daripada mengenal diri mereka sendiri. Kadang-kadang kan bila kita tengok orang review tentang kejayaan seseorang tokoh lah. Tokoh tu kalau dengar balik dia rasa macam, weh, terkejutnya aku. Kerana tokoh tu sendiri pun tak pernah kenal diri dia seperti mana orang menokohkan dia. Dia kata hinggalah tokoh tu kata, kalau bukanlah kerana mereka ni cerita, aku pun tak tahu kata aku ni rajin. Kalau bukanlah mereka ni cerita, aku pun tak tahu aku ni masuk kategori workaholic. Kalau tak kerana mereka punya komen, akulah tak tahu dipanggil sebagai orang yang kata never look behind. Sebab orang yang banyak bertindak kadang-kadang dia tak sempat melihat. Dia bertindak, tindakan kena ada tindakan kena buat. Lepas tu dan tindakan ada risiko. Bila gagal kena baiki kegagalan. Bila berjaya kena ambil risiko baru apabila kita berjaya. Never ending. Kerana orang yang banyak melihat, selalunya tak banyak bertindak.